hari ni Biko nak review Yaris. Tapi Yaris ni dia ada special sikit. Dia nampak macam lebih kurang dengan Yaris biasa, tapi ada beza sikit. Cuba korang tengok luaran dia, ada nampak beza apa tak? Ni yang Yaris G Limited. Luaran dia beza dekat body kit dia. Body kit dia atas color warna hitam, bawah color merah. Belakang akan nampak beza kan? Warna hitam punya body kit dengan lining warna merah. Kalau dari segi dalam, dia sebiji sama macam yang G Spec. So dia tak ubah yang dalam punya. Tambahan barang tu, dia dekat tempat yang kita tak nampak, dekat dalam enjin dengan bawah body dia. Bahagian enjin dia akan nampak dia dah pasang satu ni racing bar dengan yang ni cooler air intake. Ini dia sekali dengan throttle control. So dia akan lagi bagi you respon. Okay, bila you bawa laju, dia akan rasa dia lagi respon dan lebih jimat minyak. Kalau bawah body pula, dia akan nampak dia pun akan pasang ni racing bar dekat bawah dengan dia punya suspension. Suspension pun dia dah tukar. Okay, sebelah kiri dengan kanan dan lain. So untuk G Limited ni, dia tambah dengan 5 barang. Okay, satunya suspension dah tukar. Lepas tu body kit yang lain tambah dengan racing bar, ada satu cooler air intake dengan throttle control. Harga dia beza dengan G biasa, beza 8,000. Korang rasa berbalik ke tak? Dan kalau korang booking pun boleh dapatkan promotion Toyota juga. Ada apa yang nak tahu, boleh komen je dekat bawah. Nanti Biko syarahkan. Nak booking ataupun semak kelayakan loan secara percuma pun boleh rock je Biko juga. Okay, bye.